selamat pagi-pagi. Semalam ada buat pengisian. Sepatutnya semalam dah turun, lokal je. Akan tetapi mesin pula habis minyak kan. Jadi tergendala kerja. Okey. Ada ni sana daripada Padang Luas Jetih. Sana boleh pergi Bukit Payung, Latar Terbakar dengan La Hot Spring. Ni aku nak kongsikan cara aku ikat. Memang lokal tapi jalan banyak sengit apa semua, jadi macam ni cara aku ikat. Level block sangkut sini, sangkut ke bawah, tarik. Kalau ada level block 3 tan, 3 tan setengah lagi syok. Tapi yang ni 2 tan, boleh lah. Ini lagi satu rantai. Lalu dekat chassis ni, chassis strap. Ini ikat kat tengah lah. Ikat kat tengah. Yang ni ikat baket. Sebab aku ada pernah isi mesin yang tak apa nak cantik. Bila tak ikat ni dia goyang. Goyang. Jadinya macam ni lah cara aku ikat. Tarik tengah. Level block kiri kanan. Level block kiri kanan. Masih kuat. Tak bergerak tau mesin tu. Alhamdulillah lah. Ikat mesti mau cantik-cantik punya. Kalau biasa lokal aku ikat 2 rantai je. Pakai satu ni dengan belakang ni. Tetapi sebab jalan nak datang ke sini ni dekat kawasan Setiu tu dia banyak macam ni, lenggok-lenggok. Jadi aku pun kurang yakin, aku ikat banyak sikit. Tak apa, ikat banyak, janji safety. Aku pun bawa tak laju. 50 40. Jadi ini je lah cara aku ikatnya. Level block kiri kanan. Sini satu, sini satu. Yang penting kan merah mesti mau ada. Barang lebar kan? Barang lebar. Ni sekarang ni aku nak alih ke depan sikit biar duduk dengan jalan ni sebab mesin nak turun sini. Nak alihkan baru aku nak buka-buka rantai. Standby tunggu operator datang buat turun. Okay. Itu saja, tak ada apa dah. Terima kasih.